cendol dia orang ni, pulut yang merah dengan jagung. Kita dari MS2 Global ni, Masa sekarang macam mana? Apa nama company awak? MS Global. Ya, betul. Nanti kalau video ni nanti Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Syawal dari tim MS Global. Seperti saya katakan dalam video sebelum ni, hari ni kita orang nak reviewkan korang semua first client kita orang. Jadi siapa klien kita orang? Jom kita tengok. Okey, sekarang kita sudah sampai ke tempatnya. So tempatnya adalah apa? Rojak Samim. So inilah kita punya first client. So jom kita jumpa owner dia. Okay, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Kita daripada MS Global. Ya. So boleh kita review kedai bang? Boleh. Okey, kita kenalkan diri bang. Boleh. Muhammad Saini nama saya. Okey. Ah, Abang niaga kat sini berapa tahun? Dah dekat 28 tahun. 28 tahun lah. Ni arwah ayah saya. Arwah ayah saya juga. Dia mula daripada pakai motor. Ha? Kita tukar ke lori, dari lori ke kedai lah sekarang. Oh, okey lah. Ada peningkatan lah. Ya, betul. Okey, kedai operasi berapa bang? Hari buka dalam pagi pukul 10 sampai pukul 7. Hari cuti kita cuti 2 minggu sekali. Hari Khamis. Hari Khamis Hari lah. Khamis saja cuti. Pagi 10 sampai pukul 7 lah. Kini ada setiap hari lah. Cuma Setiap 2 hari lah. minggu sekali cuti lah kan? Hari lah. Hari Khamis. Kalau nak contact abang tu macam mana? Kontak saya boleh call WhatsApp saya dari nombor saya. Nombor saya lah, okey. Dengan dalam Google pun boleh search lah. Boleh like Rojak kan? Samim. Ada dia punya details semua boleh call lah. Kita ada buka sini setiap 6 hari kita buka kat kedai. Hari Minggu kita buka depan kedai kita. Oh. Sebab hari Minggu customer ramai. Kedai ni tak muat dan faham. kita buka kat luar. Okey. Kita pasang kamera semua. Okey. Kat sana kita buka masa buka tu lain lah. Lain. Pagi 8 hingga malam 7. Pagi 8 kita dah siap sampai pukul 7 malam. Okey. Sebelum tu kalau habis awal tu pun dalam setengah jam macam tu awal lah. Itu je lah. Okay, bang. So kita boleh try dulu lah makanan tu bang? Apa ni? Cuba tengok. Okey. Kita punya memang. Okey, makanan sekarang sudah sampai. Jom kita rasa. So guys, dalam sebenarnya kedai ni saya tahu dari kecil lagi. Saya selalu datang makan kedai ni. Lepas tu sering makan kat banyak kedai rojak ni, tapi saya takkan dapat rasa yang kuah yang saya dapat kat kedai ni. Kuah ni saya bunny bag guys. Korang memang takkan dapat kat mana-mana pun. Saya bunny bag. Saya tahu macam nak explain kuah dia. Kuah dia kalau korang rasa macam memang cun lah. So korang memang nak datang ke try kat sini kedai ni. Guys, cendol dia orang ni memang santan dia paling pure sekali guys. Memang pure gila. Lepas tu pulut yang dia orang facility kat sini. Sekarang jarang dapat kedai apa cendol pulut. So siapa nak makan cendol pulut kat sini dah solusi dia. Lepas tu dia orang punya apa nama dia? Kacang merah dengan jagung dia orang buat sendiri guys. Homemade. Memang dia orang buat sendiri tak pakai tip. So itu dia punya tekstur dia tinggi lah dia punya kalau rasa. Dengan campur semua ni memang top class guys. Okay bang, sebenarnya kita dari MS2 Global ni konsep kita orang bukan setakat buat review makanan je lah. Kita orang akan promote satu kedai yang kita orang nak promote dari A to Z. So kiranya lepas ni kita akan buat macam-macam lah video. Macam promotion ke, challenge ke, prank ke. Dan kita akan fokus kedai abang lah. So sekarang kita nak minta abang boleh ke untuk
buat promotion. Promotion kedai apa lah. From A to Z kita akan buat. Oh, okey. Boleh. Kita akan buat kat TikTok bang. So ini kita dah TikTok lah. TikTok lah. Ah, Apa nama company? Mas Wei. MS Global. MS Global. Ya, betul. Nanti kalau video ni nanti saya nak tengok, kena tengok dekat TikTok MS Global. Cari search TikTok. MS Global saja. MS Global. Okey. Boleh. Okay, Terima bang. kasih. Okay, sama. Okay guys, so tadi kita dah jumpa kita punya first client. So korang pun dah tengok. Lepas ni setiap minggu akan keluar any video berkenaan dengan Raja Samim. So tak kisahlah live ke video ke challenge ke apa-apa akan keluar. So apa korang buat, just follow Tommy Talk and stay tuned with our updates. Bye.